Hai semua, Assalamualaikum. Teringat pula sambal sotong yang sotong dia sekok-sekok tu, lepas tu kuah dia cayak-cayak sikit. Macam arwah mak Kak ni duk masak dulu-dulu. Sedap lah duk teringat tu kan. Lepas tu nak makan kuah dia, kita buh banyak-banyak sikit, makan dengan nasi putih. Lauk tu pun dah cukup dah. Kak ni guna sotong besar ni dalam anggaran sekilo. Kita bersiang macam biasa, buanglah mata dan gigi, buang dakwat dia, tulang dia semua. Lepas tu hampa gue dengan garam sampai rata macam ni. Cara ni akan buat isi sotong yang lembek tu dia akan segar kembali dan nanti isi dia lebih lembut. Lepas tu hampa ambil 3 ulas bawang besar saiz macam ni dan 5 ke 6 ulas bawang putih. Kita akan mesin halus bawang-bawang ni. Ikutlah hampa nak mesin guna blender apa, tapi kalau boleh guna chopper macam ni, kita boleh kurangkan penggunaan air. Kak ni kalau malas nak buat cili kisar, Kak ni guna cili ni. Cili giling Arabi. Sebab rasa dia okey lah, sedap juga. Dan guna paste asam jawa Arabi ni. Lepas tu kita panaskan minyak. Minyak ni kalau sampai tumis, hampa kena buh lebih sikit. Jangan buh macam nak tumis sayur tu. Hampa tumislah bawang kisar yang kita dah kisar tadi dan terus masuk gula Melaka ni. Tumis kedua bahan ni sekali sampailah bawang tu kering sikit air dia. Lepas tu baru masukkan cili kisar Arabi tu dalam 4 ke 5 sudu besar. Lepas tu hampa tumis sampai cili ni garing. Bila nampak cili dah garing tu, dah pecah minyak sikit, masuk sikit air dan kita sambung tumis lagi. Lepas tu masuklah asam jawa dan garam secukupnya. Bila dah nampak cili dah pecah minyak sekali lagi, masukkan lagi air tu dan kita akan tumis lagi. Masa ni kita boleh masukkan kicap pula. Kicap ni nak bagi colour sambal merah gelap elok. Dia nampaklah cantik sikit. Lepas tu hampa tengok dah pecah minyak sekali lagi dan kering elok sambal tu. Ini dah cukup lah 3 kali pecah minyak. So, barulah hampa masukkan sotong. Perlahankan api, masuk semua sotong tu dan kacau sampai bergaul rata dengan dia punya sambal. Kemudian bagi sotong tu masak sekejap dalam 2 minit, 3 minit macam tu saja. Bila nampak sotong dah mula bentuk bulat-bulat tu, badan dia nampak bulat-bulat dan cekang macam ni, hampa teruslah tutup api. Dah siaplah kita punya sambal sotong. Kuah dia memang akan cayak-cayak macam ni. Sebab yang Kak ni buat ni, Kak ni tak matikan air. Sebab Kak ni nak kuah dia lebih cayak. So masa kita masukkan tu, memang Kak ni tak tambah air langsung. So kalau hampa nak cuba resepi ni, hampa try lah, memang sedap. Macam Kak ni dulu, kalau kecil-kecil memang makan sambal sotong yang style macam ni. Yang sotong dia sekok-sekok. Okay, selamat mencuba. Kalau suka resepi ni, klik share dan like.